Ais, kan saya cakap dengan kau saya masa saya dekat kampung. Ya, saya cuma nak dengar suara awak. Saya rasa macam tak tenang lah. Saya tak boleh nak cakap lah sekarang ni. Sekejap je, please. Seronok. Duduk kat Kuala Lumpur. Abang cakap apa ni? Pergi sana, sini, tak perlu beritahu abang. Takkanlah semua benda dia nak kena bagi tahu abang. Sekurang-kurangnya, susah ke nak minta izin? Ada abang ni kan, buat dia rasa macam... Besar. Sebab abang nak beritahu. Abang nak beritahu sebab abang peduli. Satu abang pesan kat dia. Jangan sampai abang jadi orang luar.